puasa sentiasa energetic because I took whey butane tu, okey. Keluarga dia boleh sunat. Jadi you boleh lah beli untuk mak you. Dia boleh kain jenis apa? Kain jenis Ultimate Cotton Voile. Okey, korang dalam banyak-banyak cotton voile dia ada kasta-kasta dia, okey. Dia ada kasta-kasta dia, dia ada cotton biasa, dia ada premium cotton voile. Okey, kita punya tudung plain, okey, tudung plain kita premium cotton voile. Premium cotton voile. Tetapi kita punya Maha series, nama dia pun Maha, okey. So dia adalah Ultimate Cotton Voile. Saya, okey. Alright. Yang ini, okey, Ultimate Cotton Voile ni, alright. Dia cotton voile campur dengan silk sikit. So, korang tak pernah dengar kan? Jadi dia senang nak pakai, on point macam kain cotton. Tetapi dia punya orang kata dia punya kecantikan tu, dia punya glowing tu, tudung tu macam silk. Ini siapa yang satu family dia pakai purple, boleh pakai purple. Ini dark purple, okey? Ini dark purple. Kau tengok? Dia tak nak cakap hi ke? Hai. Nak tengok pink. Hari ni buka puasa kat mana? Saya tak tahu lagi buka puasa kat mana. Okey. So yang ini color purple Okey, color pink. Color pink ni selling fast, okey? Color pink ni selling fast. Color pink ni memang apa ni? Nak beritahu kat korang, setiap helai, setiap color, setiap color ada 50 helai sahaja. Okey? Setiap color ada 50 helai sahaja. Ini color pink. Cantik kan color pink? Yang ni pun ironless juga, korang tengok. Ironless. Bidang berapa? Bidang 50. Lawa color pink kan? Korang tengok korang. Kalau baju maroon sesuai apa? Okey, kalau baju maroon Sarah rasa dia pakai ni cream. Sebab dia ada elemen-elemen maroon dekat bunga-bunga dia. So korang boleh pakai. Okey, korang tengok ini color pink. Cantik kan color pink kan? Sangat-sangat mewah. Tak pakai apa? Pink pun tak apa. Tengok ni, ini color pink. Cantik kan? Korang tengok belakang dia. Labuh. Depan labuh, belakang pun labuh. Nak tengok sage. Okey, sage. Sebentar. Okey korang, color pink sekarang dengan color pink ni tinggal 10 sahaja. Color pink tinggal 10 sahaja. Color sage, color sage. Light grey tinggal 6 light grey tinggal 6. Ini color sage. Boleh deh gambar maksudnya aku tuh dari kata semua jadi posisinya gimana kan ngeliat dia Review bag 3. Okey, sebentar ya. Okey, ini color sage.
Yang ni color stitch. Bidang 50. Itu tu. Kotor banget kamera. Okay. Okay, korang ini color sage. Okay, korang belakang pun labor. Itu pastel. Hijau versi pastelnya. Ya. Pastel. Pastel itu pastel. Tudung Arashi yang korang like. Ha? Tak like sih kak di sini kak. Okay. Oke dah. Okay dah, okay. Alright lah. Orang beda-beda wifi orang. Okay. Beda. Yang ini, okay, taklah. Okay, korang. Sekarang ni bag nombor 1. Korang dapat berapa persen? Okay, lepas tu dekat bag nombor 1, korang dah ada whey biotin, okay? Whey biotin, Sarah dah kata kalau nak turun saiz berat badan, korang ambil whey biotin. Ada lagi 2 minggu korang. Ada lagi berapa hari puasa? Ada lagi 9 hari. 1 hari minum 2 sachet. 1 hari minum 2 sachet. So korang boleh jadi saiz M. Masih sempat lagi ya. Sempat lagi daripada saiz double XL nak jadi M. Yang Sarah pakai bag berapa ya? Yang Sarah pakai ini bag nombor 2. Bag nombor 2. Sekejap Sarah pinkan. Ini bag nombor 2. Ini adalah Maha series. Korang dapat berapa? Tudung tu berapa? Tudung ni sekarang kalau ikutkan 111, betul ke tidak? Yang ini ultimate cotton voile korang. Ultimate cotton voile. Sekarang ni ada 1,500 orang yang menonton. Okey, kita FYP kan, kita tag screen. Nak masuk ni tak? Nak masuk ni tak? Ini. Boleh. Masukkan yang 30. Yang 1111. Okey guys. Yang Sarah pakai ni color sage. Okey, siapa yang baju raya dia color hijau, kita ada 2 jenis hijau korang. Okey, kita ada 2 jenis hijau. Satu yang pastel, satu yang gold. Lepas tu kita ada shawl juga. Nanti kita pergi ke shawl korang tengok ni. Korang nak pakai hijau yang mana? Kalau dua-dua hijau, okey. Kalau dua-dua hijau, pakai hijau ini atau pakai hijau ini. Okey? Pakai sage ataupun pakai green. Ini green. Dulu 65, sekarang dah 52. Wow, thank you so much. Apa dia? Butterfly. Okey, korang. Ya, kita butterfly. Okey, sekejap Sarah pakai ni. Korang dah tengok keadaan apa lagi korang? Okey, korang tengok Sarah pakai cream Kenapa? Beauty. So? Harus aja. Alright. Okey, sekejap korang Nak warna grey Kak Sarah. Grey, okey. Grey tinggal 6 sahaja. Grey tinggal 6 saja. Okey, dah blue. Okey, orang yang baru masuk mesti akan cakap, kenapa mahal sangat tudung ni? Sebab Sarah artis ke? Jadi Sarah tak mahal-mahal ke? Bukan. Bukan sebab Sarah artis, Sarah saja nak tak mahal-mahal. Bukan. Kita tak segila macam tu. Tapi sebab bila korang beli Arashi, korang beli kualiti. Okey? Bila korang beli Arashi, korang beli kualiti. Korang try beli satu je dulu. Korang beli satu je dulu, baru korang dapat tahu. Baru korang dapat tahu betapa bagusnya tudung Arashi ni. Salam untuk mak saya kat kampung 24 jam tak lekang tengok live Sarah sampai tertidur. Terima kasih. Assalamualaikum semua mak-mak. Saya rindu mak-mak. Semalam saya tak live sebab saya misteri. Okey, yang ni colour light grey. Korang tahu tak
kalau korang beli Arashi, korang bukan beli tudung. Okay, korang beli kualiti. Korang try dulu beli sehelai saja. Tak payah nak beli banyak helai. Korang beli satu saja, baru korang dapat tahu, oh bagusnya sebab dia lembut, on point. Korang tengok, yang ni ironless. Sarah tak pakai pin. Okay, Sarah terus letak kat kepala je, terus on point. Tengok ini color grey. Material apa? Material dia adalah Ultimate Cotton Voile. Ultimate Cotton Voile. Okay? Betul tak? Jadi color light grey. Yang ni color light grey. Okay, depan semua orang rindukan you. Mak-mak semua rindukan you, risaukan you. Mak-mak tanya, Andi sihat ke? Andi puasa ke? Coba tebak puasa. Andi Arsy okey ke? I sibuk sangat korang. Mak-mak semua risaukan you ni. Sarah pakai elok je. Akak kenapa akak pakai tak jadi? Jadilah, senang je. Okey. Senang saja. Ada mak-mak tanya, Andi Arsy tak merajuk ke? Tak, semua risaukan you lah. Ada yang butterfly ya? Ayo merajukan. Ini meja. Ayo merajukan. Tak tahulah. Sarah pakai tak? Korang kalau pakai terletak juga. Okey, korang pakai terletak juga. Alright. Korang terletak je korang. Lepas tu korang terus pin, tengok. Terletak. Yang ni tak iron tau. Waalaikumsalam, ni tak iron ni. Tak iron. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Tengok lampu kan? Depan dan juga belakang. Depan dan juga belakang lampu korang. Terletak. Tengok. Kan? Lepas tu korang letak. Sarah nak tengok warna brown. Okey, warna brown. Light grey ni tinggal 6 helai saja, okey? 6 helai sahaja. Color brown. Ni color brown. Okey, ini color brown eh. Color brown ni cantik. Tengok. Color brown. Dan warna brown. Thank you so much. Murah. Okey, tengok ni. Yang ni korang nak jual ke? Baru nak pakai pin. Okey. Tak boleh nak pakai pin. Okey. Nak pakai pin, nak pakai brooch. Korang macam adik-beradik tau tak? Green Dan, thank you so much. Tak korang. Adik
Dan Light Grey, thank you so much. Selamat Hari Raya. Okey, yang ini color brown ya. Korang tengok Halo, jangan lupa malam ni episod 18 ya. Episod 18.